Museum of the Future. So, wow, beautiful. Kat luar pun cantik lah. Wah, ha? Cantiknya, majestic. Ya, tu tengok ada di situ berenang tu buat. Terbang. Cantik. Oh, majestic ah. Tengok apa? Unik sangat. Oh, jom keluar dah. Ambil apa ni nak main phone? Ambil. Wow, cantiknya. Cilik keluar dengan Cik Ra daripada bangunan ni. Jom kita ke depan. Jom kita ke depan tu. Tengok tu. Nampak dah belakang tu. Oh, masya-Allah. Tengok sikit. Oh, Subhanallah, masya-Allah, ciptaan manusia ni. Cantik daripada ilmu, daripada buah fikiran ni. Cantiknya dia buat. Oh. So bangunan ni, dia bangunan tau, tapi dia buat sekeping tingkap ni. Bayangkanlah macam mana nak siap kan sampai cantik macam ni. Cantik je lah. Mana ambil tahu cantik. Oh, jom. Depan sikit. Duduk dulu. Wow, besarnya. Wow. Museum of the Future. Kita tengah mencari spot yang terbaik untuk posing, untuk gambar keluarga. Itulah. Aduh, jadi nak share sikit lah. Tadi naik train metro. Kebetulan mungkin waktu keluar kerja kan, balik kerja. Sendat siut train tu, metro tu, dekat Burj Khalifa punya station. Kita orang masuk, sekali dia masuk serbu, Allah, melekat bau. Aduh. Yalah, kat sini ramai geng-geng ni kan, orang yang kata apa, datang bekerja kat sini kan. Jadi Bangladesh apa semua, orang luar lah ramai. Utamanya abang-abang lah ni lah. Melekat siut bau kita. Aduh. Habis Cik kena mandi di hotel ni. Amna dah selamat. Oh, cantik dia. Okey, apakah maksud di sebalik pembinaan mercu tanda Museum of the Future ni? So kalau tengok dia adalah berbentuk bulatan seperti cincin, dan dia ada tengah-tengah bulat kosong. Lepas tu bawah ni warna hijau kan, ada bukit di atas, di bawah dia lah. Jadi bukit tu adalah bumi, melambangkan bumi. Kita manusia berpijak di bumi yang sekarang ni lah. Jadi lepas tu bentuk bulatan tu adalah apa Cik Dah? Melambangkan